Sebelum ni, harga all time high telah mencatatkan keparas yang tertinggi dalam sejarah, iaitu RM647 untuk 1 gram. Saya teringat awal-awal saya menyimpan dulu, pada tahun 2017 harga emas waktu tu cuma RM180 sahaja, dan selepas berkali-kali harga emas cecah ke paras yang tertinggi dalam tempoh 8 tahun saya menabung emas. Patut ke saya berhenti menabung dan hanya tunggu harga turun untuk tambahkan simpanan? Untuk jadi penyimpan emas yang kaya dan berjaya, kita perlu fokus kepada dua perkara ini. Yang pertama adalah kita konsisten menyimpan, dan yang kedua adalah kita fokus pada pertambahan gram emas. Walaupun kita menyimpan 1 gram dengan peningkatan harga emas sekitar RM50 per gram, sebenarnya kita masih lagi belum kaya sebab hanya ada 1 gram sahaja. Jadi fokus dengan simpanan secara konsisten di akaun emas Gap Public Gold, sebab bukan sahaja kita dapat menabung dengan harga yang lebih murah, tapi ianya membantu kita kumpul gram emas yang lebih besar dengan bajet serendah RM100 sahaja. Emas fizikal ni kita boleh keluarkan pada bila-bila masa sahaja dalam pelbagai saiz, sama ada gold bar ataupun dinar. Kelebihannya, emas Gap tak ada had umur dan sesiapa sahaja boleh daftar tanpa sebarang charge. Anak yang baru lahir pun sehinggalah warga emas, warga negara asing dan juga warga negara Malaysia yang menetap di luar negara pun boleh menabung di akaun emas Gap. Bagi tuan-puan yang dah bersedia untuk menabung di akaun emas Gap, tuan-puan boleh kontak saya ataupun rujuk pin video saya dan saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.